Dengar sini baik-baik aku nak kongsi satu cerita yang sebenarnya agak pahit untuk kita semua hadam, tapi inilah kenyataan yang berlaku depan mata. Cuba korang tengok apa jadi kat penduduk Taman Segar, Ceras baru-baru ni. Dalam masa lebih kurang 5 bulan saja, diorang dah berjaya dapat sesuatu yang orang kita kat kawasan Melayu tunggu berpuluh tahun pun belum tentu nampak bayang. Benda ni jadi lepas Hannah Yeoh dilantik sebagai menteri kat Jabatan Perdana Menteri bagi wilayah Persekutuan pada 15 Disember 2025. Siap ada Datuk Loh Sufwi jadi timbalan menteri lagi. Bayangkan, buat pertama kali dalam sejarah kita ada 2 menteri dan timbalan menteri daripada kalangan kaum Cina Malaysia yang pegang portfolio tu. Kesannya, status rumah penduduk kat situ terus bertukar daripada leasehold jadi freehold. Bukan setakat tu tau, Dewan Komuniti dengan padang permainan kat situ pun terus digezetkan bawah kanun tanah negara supaya sampai bila-bila pun pemaju tak boleh sentuh atau nak buat projek kondominium sesuka hati. Taman Segar ni memanglah kita tahu majoritinya penduduk Cina sejak era 80-an sampai tahun 2000 lagi, sekali dengan kawasan macam Taman Connaught, Taman Lenseng dan Taman Supreme. Sekarang ni pun usaha macam ni tengah nak diperluaskan lagi ke banyak taman lain sekitar Ceras. Kalau benda ni jalan terus secara konsisten, memang ini akan jadi perubahan paling besar dalam sejarah pembangunan komuniti bandar kat sana. Yang umumkan pun pemimpin diorang sendiri, macam Hannah Yeoh dengan Tan Kok Wai. Inilah yang orang cakap politik jaga kaum sendiri, bukan setakat sembang kosong dalam dewan atau buat video TikTok menangis baca skrip. Ini politik yang betul-betul ubah nilai harta rakyat dan lindungi penempatan diorang untuk masa depan. Sebab tu korang jangan pelik kenapa pengundi diorang cukup setia pertahankan parti macam NATO tu. Sebab diorang nampak pemimpin diorang betul-betul berjuang sampai dapat hasil, sampai tanah komuniti selamat dan nilai aset naik. Sekarang, cuba kita tengok YB kita sendiri. Apa benda besar yang diorang bawa selain daripada sibuk nak turap jalan, cak longkang, pergi ziarah orang meninggal, atau sibuk ambil gambar pegang cangkul nak letak kat media sosial? Bila kali terakhir kita dengar ada YB Melayu berjaya tukar kawasan perumahan kita dari leasehold jadi freehold? Macam tak ada kan? Bila tanah kita tergadai atau kampung tradisi makin hilang, ramai yang lebih suka diam. Tapi bila tiba musim pilihan raya, baru semua nak jadi pejuang bangsa. Paling pedih bila tengok kes kat Rauk dulu. Pemimpin diorang sanggup turun padang sampai kena lock up demi pertahankan pekebun yang ceroboh tanah kerajaan pun. Langgar undang-undang pun tetap kena bela sebab pemimpin diorang faham satu benda. Kalau jaga kepentingan komuniti habis-habisan, komuniti tu akan jaga diorang balik kat peti undi nanti. Politik kita pula asyik lah nak bergaduh sesama sendiri berebut jawatan, sementara bangsa sendiri makin hilang tanah dan kuasa ekonomi. Bila melibatkan isu tanah masjid ke tanah rizab ke, tiba-tiba ramai jadi pengecut sebab takut hilang kerusi. Akhirnya rakyat pun tertanya-tanya apa sebenarnya fungsi wakil rakyat kita ni? Setakat nak jadi pengurus majlis makan atau tukang potong reben saja ke? Memang dengar macam ni rasa pedih sangat, tapi lagi pedih kalau kita terus leka dan masih nak tepuk tangan kat pemimpin yang gagal nak pertahankan masa depan kita sendiri. Kat sinilah kita kena mula fikir dan relax sekejap untuk tengok apa yang silap.